Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuktikan bahawa walaupun sering ditekan, disekat dan dinafikan hak tertentu, Kerajaan Terengganu tetap mampu membawa kemajuan kepada rakyat. Fakta-fakta yang saya kemukakan ini adalah bukti jelas bahawa Terengganu bukan sahaja bertahan, malah terus berkembang pesat. Kerajaan Terengganu telah berjaya melaksanakan pelbagai inisiatif yang memberi manfaat besar kepada rakyat, antaranya pemansuhan tol dan cukai pintu serta program WAD kelas ketiga percuma. Malah, kerajaan negeri juga berjaya membayar hutang peninggalan BN sebanyak 472.78 juta dari 2019 hingga 2022. Bukankah ini bukti pengurusan kewangan yang baik? Selain itu, tanah Rizab Melayu bertambah. Ramai rakyat menerima tanah secara percuma dan sektor perniagaan berkembang dengan lebih banyak peluang diberikan kepada peniaga tempatan. Dari segi pelaburan, kerajaan negeri berjaya menarik lebih banyak projek besar. Taman Biopolimer Kerteh terus menjadi tarikan pelabur, membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Mayang Mall dibangunkan sebagai pusat niaga bagi peniaga tempatan. Projek infrastruktur lain seperti jambatan baru, baik pulih padang bola serta bangunan rosak peninggalan lama turut diselesaikan. Ini semua hasil pentadbiran yang cekap, bukan sekadar janji kosong. Walaupun banyak pencapaian, kerajaan negeri masih berdepan cabaran akibat sekatan tertentu. Royalti minyak dinafikan dan pembangunan negeri terganggu akibat dasar kerajaan pusat. Namun ini tidak melemahkan Terengganu. Sebaliknya, negeri ini terus maju dengan usaha sendiri. Jika dalam keadaan ditekan pun Terengganu boleh berjaya, bayangkan jika diberi peluang mentadbir negara.